masalah kan? Nak saya hotspot ke? Boleh je. Akak beratur daripada tadi, kesian akak. Sekejap. Tak boleh, boleh juga saya. Okay. Apa nama Nama Anik. Hotspot tu. Password dia 1 sampai 8. Tu Anik. Tu. Patah sampai 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha? Right. Dekat Setang lah. Bawa balik China, main dekat sana. Tapi join diorang punya equestrian punya. So diorang style diorang bukan main rare, diorang main robot kambing. Tapi heavy lah, bahaya. Ha? Itu package berapa? Package berapa? Dah boleh dah? Alright kak. Dia bawa berapa jam? 2 5 4. Makan tengah hari siap lah dengan package tu. Abang Alam, nanti happy birthday. Tak sempat pula nak bagi. Ha? Mana? Tengok Popiah ni. Dia bulok ni. Ya. Masih. Alam birthday, Maroh plus photo. Birthday. Bini komen tadi ni. Ya ke? Saya tak sempat nak tengok guys. Nak teracun dah. Kesian akak tu tau. Dia beratur daripada tadi. Tahu-tahu sampai sini tak ada nak bayar. Lepas tu dia nak patah balik. Alhamdulillah. Dia tadi dia dah tengah panas. Dah, dia orang dah cakap. Dia dari sini. Dia orang dah cakap. Lagi muda racing ke ni? Diorang bergaduh nak jadi moderator. Apa dia latih lah. Ha? Kosong diorang latih. Itulah dia. Rajin datang. Itulah dia. Kita pula pergi Padang 2 bulan sekali. Habis tu dia try main seperti pantai. Ya ke? Ha? Boleh. Thank you. Ha? Ada depan. Berapa harga aiskrim lah? Sama je macam harga Popiah, RM15. Ni. Orang mengandung macam mana nak beli? Ada line untuk orang mengandung ke? Orang tak ada line, korang pergi beli je terus. Tak payah beratur dah. Potong dua. Okay, untuk orang mengandung, untuk bawa anak kecil, yang gendong anak kecil tu boleh je korang terus je kat depan. Apa hampir nak beli kuda padi? Dah kenapa Mak ambil kuda comel-comel? Ada orang offer berapa ribu je? Orang RM5,000. Kuda dia ni sikit. Tapi Padi. kat Kelantan, ambil kat Kelantan. Comel sangat. Kalau main Tapi tak boleh lah, aku badan besar. tak, kalau main